Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel YouTube Ustazah Wan Suhana. Alhamdulillah, saya telah menyiapkan catch up plan pendidikan Islam tahun 6, iaitu selama 8 minggu persekolahan kita, iaitu untuk penggal yang ketiga. Okey, iaitu sampai minggu yang ke-50. Ya, berakhir pada minggu yang ke-50 ya. Dan iaitu pada tarikh 20 hingga 24 Februari 2022. Okey, ini adalah tajuk-tajuk yang telah saya senaraikan di bahagian aktiviti PDPC ni. Okey, cikgu-cikgu boleh edit sendirilah mengikut kesesuaian. Okey, atau cikgu nak ambil yang saya punya, ataupun cikgu boleh edit lah, masukkan tajuk lain yang bersesuaian lah. Okey, saya akan letakkan link Telegram saya di video ini. Okey, dan cikgu boleh ambil catch up plan pendidikan Islam tahun 6 ini di grup Telegram saya akan letakkan di sana. Okey, cikgu boleh ambil dekat situ, dan macam biasalah saya letak dalam bentuk Word, senang untuk cikgu-cikgu edit semulalah mengikut kesesuaian. Okey, ini adalah tajuk yang telah saya senaraikanlah untuk tahun 6. Okey, baiklah, itu sahaja perkongsian saya. Okey, doakan supaya saya dapat menyiapkan catch up plan untuk tahun 3 pula. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ustazah Wan Suhana.